Tanggal 23 April yang lalu, satu gelombang ilmu telah melanda seluruh negeri mutiara. Program Jom Baca Bersama 10 Minit telah dilaksanakan secara serentak di semua sekolah di seluruh Pulau Pinang. Program ini bukan sekadar simbolik tapi merupakan satu manifestasi cinta akan ilmu yang melibatkan seluruh warga sekolah tanpa mengira usia. Istimewa kali ini, pasukan TVPSS Semilang telah dijemput secara khas untuk membuat liputan di PPAPP, Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alisha Kaila dan saya Kohani Sofia. Kami berada di Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Di sini suasananya cukup meriah dengan pelbagai aktiviti susulan yang dianjurkan untuk menyemarakkan lagi budaya membaca. Antaranya adalah sesi bercerita, pertandingan bintang pengacaraan, persembahan dan pameran reruai. Bolehkah Encik memperkenalkan diri Encik? Saya Muhammad Firdaus. Boleh kongsikan sedikit tentang apa yang sedang dipamerkan di ini hari ini? Apa yang dipamerkan di sini sekarang ialah ini ialah robotik daripada Lego. Ini adalah produk menggunakan 3D printer. Bagaimanakah teknologi 3D printing ini dapat menarik minat pengunjung, terutamanya kanak-kanak datang ke perpustakaan? Bagi tempat saya juga, 3D printer ni untuk kanak-kanak ialah benda yang baru dan ada juga yang boleh kita download cuma free saja. Cumanya masalah 3D printer ni dengan kos yang mahal sebenarnya. Baiklah, terima kasih Cik. Sama-sama. Assalamualaikum, boleh memperkenalkan diri? Waalaikumsalam. Saya Muhammad Zalizan, Muhammad Desa PKM Seri Gemilang dan peserta MPQL. Pada pendapat anda, adakah kempen membaca secara serentak seperti ini mampu memberi inspirasi kepada masyarakat untuk menjadikan membaca sebagai rutin harian? Semestinya kita budayakan membaca di kalangan masyarakat Malaysia, lagi-lagilah anak-anak sekolah kan. So kempen ni satu kempen yang sangat bagus supaya kita melahirkan bangsa yang berilmu. Ya, baiklah, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Secara keseluruhannya, program 10 Minit Membaca ini merupakan satu inisiatif yang sangat berimpak tinggi. Ia bukan sahaja berjaya menyatukan warga pendidikan dalam satu masa, malah membuktikan bahawa membaca adalah jambatan ilmu yang paling ampuh. Harapan kami di TVPSS Semilang agar program murni seperti ini dapat diteruskan pada masa hadapan demi melahirkan generasi yang celia akal dan berpengetahuan luas seiring dengan slogan membaca membuka dunia. Diharapkan amalan membaca ini akan terus menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian. Sekian lintas langsung dari kami dari Perbadanan Perpustakaan Awam. Sekian, terima kasih.